pada lapas saja. Beza dari sudut makna, maknanya sama. Lapas dia tu kata ma'ani, ini tambah lagi maknawiyah. Maka kerana inilah, kerana mana? Maka kerana inilah, kerana wujud, ainul wujud. Wujud dengan ainul wujud tak boleh ada. Kata Ibnu Suki. Kata Ibnu Suki pada kitab Jam'ul Jawami. Apa kata Ibnu Suki dalam kitab? Ma'rifatul hali mimma yanfa'u ilmuhu wala yadurru jahluhu wala yadurru jahluhu wa qala al-musannifu fi syarhil wusta al-jahlu biha la yadurru bil aqaidi ayli annaha la subuta laha fi nafsiha wala bi'tibari ghairiha li'annaha ibaratun an qiyami sifatil ma'ani bizzati walaysat amran zaidan ala zalika. Mengetahui, kata siapa? Kata Ibnu Subki. Mengetahui akan hal maknawiyah. Maknawiyah itu sifat maknawiyah lah. Kita belajar siapa tahap sifat maknawiyah. Qauluhu qadiran, qauluhu muridan, qauluhu sami'an, qauluhu basiran, qauluhu aliman. Jadi qauluhu hayyan, 7 sifat. Mengetahui akan hal maknawiyah, sifat maknawiyah, setengah daripada barang yang memberi manfaat. Barang maksudnya perkara yang memberi manfaat, pengetahuan akan dia, akan hal maknawiyah. Mana kalau kata ulama Ibnu Suki, kalau kita tahu sifat hal, sifat maknawiyah, nah, kita belajar dah setakat sifat makna 7. Kita belajar lagi sifat maknawiyah yang 7. Kalau kita tahu lagi sifat hal, kata Ibnu Suki, memberi manfaat pengetahuan akan dia, lebih baik memberi manfaat akan dia, akan sifat hal, lebih baik. Dan tiada memberi mudarat jahilnya hal maknawiyah, jahilnya sifat maknawiyah. Jahil maksudnya apa? Orang tanya dia, mana sifat maknawiyah? Dia reti setakat sifat maknawiyah. Nah, kudrat, iradah, ayat, ilmu, samu, bahasa, kalam, sifat maknawiyah dia tak reti. Itu maksud jahil. Tiada memberi mudarat jahilnya sifat maknawiyah. Mana kalau tak tahu sifat maknawiyah pun tidak jadi cedera dari sudut akidah, kerana kita tahu dah sifat makna. Nah, kita percaya Allah kuasa, Allah mengendaki, dia ada sifat makna. Dan kata musannifu yang penyusun kitab Usuluddin, yaitu musannif. Siapa musannif ni? Penyusun. Sanusi. Sanusi itulah. Nah, penyusun kitab Matan Ummul Barahim. Sanusi. Nama dia Muhammad Abu Abdullah Muhammad namanya.
Sanusi pada syarah Wusta kenapa kita jahil dengan dia dengan hal maknawiyah, tak reti sifat manusia, tak reti maksud kaunu qadiran, kaunu memuridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman. Dia tak faham. Yakni dengan hal itu, hal-hal itu ada sifat manusia. Orang itu dia reti setakat sifat maknanya, wujud, idah, baqah, sifat mana? Nah, kaunu qadiran, kaunu muridan, dia tak reti. Jadi jahil dengan sifat manawiyah itu tiada memberi mudarat pada ilmu akidah, tidak mau pada kata usul akidah, tidak. Akidah dia nisbah. Walaupun kita belajar tak reti sifat manawiyah pun akidah kita sah, tak ada apa-apa. Kerana bahawasanya tiada sabit baginya sifat hal, sifat manawiyah. Pada dirinya sifat hal yang sifat manawiyah. Dan tiada dengan iktibar bagi yang lainnya sifat hal, sifat manawiyah. Jadi sifat manawiyah ni tidak sabit pada dirinya. Dan tiada dengan iktibar sifat manawiyah. Mana hal-hal keadaan. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang maha kuasa. Keadaan. Ada bagi hal-hal keadaan. Kerana elak pada kata tiada sabit. Kerana bahawasanya hal, sifat manusia lah. Ibarat daripada berdiri sifat ma'ani dengan zat itu. Sifat ma'ani ada dah 7. Qudrat, iradah. Bila sebut kata sifat manusia, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, ibarat kata ada kudrat berdiri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Nak tahu kata kudrat ada di Allah, iradah ada di Allah. Nah, sama ada di Allah, hayat ada di Allah. Berdiri sifat ma'ani dengan zat. Kudrat berdiri dengan zat. Iradah berdiri dengan zat. Mana berdiri dia panggil hal, keadaan. Dan tiada sifat hal. Pekerjaan yang lebih atas yang demikian itu. Ada lebih. Nak beritahu kata keadaan Allah yang kuasa. Nak beritahu hal Allah Ta'ala ni maha kuasa. Ada lebih lagi. Sebab tu semua ulama dia bila setakat 13 cukup dah. Maka ulama yang lebih cermat lagi dia bila sampai 20. Lagi baik. Maka adalah padanya hal maknawiyah, sifat maknawiyah. Maka adalah padanya hal maknawiyah. Dikatakan keadaan Allah tu qadiran. Kaunuhu qadiran. Contohlah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu basiran. Contoh. Adalah padanya sifat manusia dikata keadaan Allah yang kuasa. Ibarat daripada berdiri kudrat dengan sama. Nak tahu kata ada sifat kudrat berdiri pada zat. Nak tahu tu ya. Dan tidak ada sifat yang lain lagi. Ada kata kudrat lain. Nah, qadiran itu sifat lain pula. Ada waktu dia. Kata sebagai ulama. Dan sesungguhnya sifat yang lain yang sabit pada
khodin sabit pada hati. Zihir-zihir ni benda yang tercatat di hati, tapi nak tunjuk tak boleh. Benda tu ada tu di hati. Tiada ada wujud pada khorek ni zahir mata padu. Mana di luar pandangan mata nak lihat tak apa. Benda tu ada, nak lihat tak apa. Kalau tak ada, tak boleh. Mesti ada, tapi nak tunjuk tak apa. Ada kata tiada wujud pada khorek. Khorek ni pada pandangan mata padu. Kalau kita celek mata mana tak apa. Tapi ada tu di hati. Nah, kalau kita buat contoh. Contoh misalnya kita ambil sehelai baju. Kita ambil sehelai baju, kita sangkut di penyaku baju. Bila kita ambil baju sangkut di penyaku, baju itu lekat. Maka baju itu lekat di penyaku. Kita boleh tunjuk itu baju, itu penyaku. Mana lekat? Nak tunjuk lekat tadi. Boleh tunjuk baju menyaku. Tapi kalau tak ada lekat, jatuh baju. Itu benda yang sampai pada zihir. Di hati mesti ada lekat. Kalau tak lekat, baju itu jatuh. Tapi mana lekat? Ada tunjuk lekat. Tu baju. Tu menyangkut mana lekat. Ada kenapa lekat ni benda bola, segi yang ada. Jadi bagi sampai pada mana hati kita yakin lekat ada. Kalau tak lekat, baju itu jatuh. Tetapi nak tunjuk dengan mata, tu lekat, mana tu menyangkut. Tu baju, mana lekat. Ini dia sampai pada sini. Di hati tak ada. Ini adalah sifat manusia ini. Jadi ibarat. Jadi kalau tengok ke mata tak boleh. Tapi ada sifat hati ada nak tunjuk tu. Dan tiada pula madum pada zihir. Nak kata tak ada dalam hati, tak boleh. Nak tunjuk tak dapat, nak kata tak ada, tak boleh. Kalau tak ada lekat, jatuh baju. Jatuh baju. Kalau tak ada lekat. Ya baju tak jatuh daripada nyangkut, kerana ada lekat. Mana lekat? Nak tunjuk tadi. Kita bisa tunjuk baju dan menyangkut lekat, nak tunjuk tadi. Tapi dalam hati lekat lagi. Nak kata ada lekat, tak boleh. Yang lebih tiada pula madum pada zihir. Yang lebih ia sifat hal. Sifat dia. Daripada berdiri ma'ani dengan zat. Berdiri ma'ani itu kudrat. Mana dia tu qadiran. Berdiri ma'ani kudrat dengan zat, tidak lebih. Tidak lebih, tidak kata dan sifat tu lain, zat tu lain. Tidak kata benda yang berasing. Dan kudrat dan keadaan qadiran. Kudrat artinya kuasa Allah. Qadiran keadaan yang kuasa. Dua sifat. Kudrat sifat mana? Keadaan qadiran itu sifat mana dia? Dua sifat antara keduanya. Dia dua sifat. Sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kudrat ma'ani, qadiran ma'nawiyah. Antara dua sifat ini talazimun. Talazimun yani berlazim-lazim. Berlazim-lazim berkaitan antara satu sama lain. Berlazim-lazim. Ada kaitan antara satu sama lain. Dua sifat antara keduanya yang mana kudrat dengan qadiran talazimun, mana berlazim-laziman, bersaku mahu antara satu sama lain.
Maka qadirun. Qadirun ambil pada kata qauluhu qadiran. Sifat mana dia? Melazimkan berdiri kudrat, ada kuasa pada zat yang insya-Allah. Arti dia kata qauluhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Nak melazim kata ada kuasa pada Allah. Maka dinamakan zat itu zat dia. Tempat berdiri kudrat itu qadir. Qadir yang kuasa. Kalau kata kudrat kuasa. Dia nak melekatkan kuasa pada yang berkuasa, lalu dia kata qauluhu qadir. Ini bahasa ulama kan. Maka barang siapa menafikan sifat manawiyah atau suatu daripadanya sifat manawiyah, kafir, murtad dengan ijma' ulama. Misalnya kata kudrat sifat mani, qauluhu qadiran sifat manawiyah. Maka kita tak terima sifat manawiyah. Kata, buat apa lagi sifat manawiyah ke sifat mani ada dah. Nah, kita tolak sifat manawiyah. Maka hukumnya kafirun murtad. Walaupun kita bilang setakat sifat mani, tapi sifat manawiyah kita jangan buat. Jadi menjadi kafir dengan ijma' ulama usul. Kerana adalah ia sifat manawiyah. Sabit bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ittifaq ahli sunnah dan mu'tazilah. Ahli sunnah muwafakat. Walaupun sifat manawiyah tidak dibilang, tapi sifat itu tak boleh dinafi. Tak boleh dinafi. Walaupun tak dibilang, bila setakat 13 tak bilang lagi 7 nak cukup belum. Tak bilang pun tak boleh nafi. Dan Mu'tazilah satu kaum yang tergelincir. Mu'tazilah ni tergelincir. Ibarat kalau kereta api tergelincir daripada landasan yang betul. Mu'tazilah dia mengaji dengan ahli sunnah, tapi dia bawa cara baru. Mu'tazilah. Jadi demikian barang siapa menafikan sifat ma'ani daripada asalnya sifat ma'ani, seperti dia berkata Allah tiada qadirun umpamanya. Tiada qadirun dengan zatnya Allah, tiada dengan sifat yang berdiri dengan dia, dengan zat Allah. Kalau kita nafi begitu pun tak boleh jadi kukuh itu. Kita kata, tadi orang itu dia nafi, tak sifat mana dia? Tapi ini nafi sifat mana? Tapi tak boleh kita nak menafi ke sifat Allah. Mungkin bagi orang tak belajar, boleh jadi dia kata. Dan orang yang tiada menafikan dia ke sifat mana? Orang yang tiada menafikan dia ke sifat mani dengan asal daripada bukan. Kalau dengan tak faham, menafi dengan asal tak betul. Ayat yang betulnya menafikan dia dengan sifat mani daripada asal. Seperti Mu'tazilah, dia tidak nafi. Masa Mu'tazilah, masa dia tergelincir daripada rel yang ngaji untuk lain, tapi dia bawa lain. Mu'tazilah bahasa Arab, bahasa kita tergelincir. Seperti Mu'tazilah dengan berkata ia yang Mu'tazilah, tiada bagi Allah sifat ma'ani. Sesungguhnya ia Allah qadirun dengan zatnya, ya Allah. Alimun mengetahui dengan zatnya Allah.
demikianlah hingga akhirnya dia sifat mani. Jadi pendapat Mu'tazilah sana tidak hukum. Tak hukum. Tetapi fasik, pendapat dia itu fasik haram. Fasik apa? Dia kata begini yang Mu'tazilah. Dia kata Allah Ta'ala Maha Kuasa dengan zat, bukan dengan sifat kudrat. Gitu ya. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah Ta'ala buat langit bumi dengan zat dia. Allah Ta'ala bertangga dengan zat dia. Allah Ta'ala melihat dengan zat dia. Ada perkataan di surah ni, Allah Ta'ala buat langit bumi dengan kudrat. Allah melihat dengan sifat sama. Allah Ta'ala melihat dengan sifat rasa, mendengar sifat sama, berkata dengan sifat kalam. Itu yang beda. Jadi puak Mu'tazilah ni, dia tak nak sifat-sifat. Allah kuasa sendiri, tidak payah pakai sifat. Allah Ta'ala melihat, tak payah pakai sifat rasa. Jadi dia tidak sampai tahap hukum. Dia menafi sifat, tapi dia percaya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Itu Mu'tazilah. Cuma cara dia tu fasik dan bid'ah. Pasal apa? Sebab dia lari daripada pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Fasik, mana berdosa lah. Demikianlah disebut Syekh Syuhaimi rahimallahu ta'ala. Kemudian berkata pula ia Syekh Syuhaimi. Kata Syekh Syuhaimi pula, tak asal lagi bicara sebab 20 baru berbahasa baru. Tak asal lagi cara sebab 20 kita tak asal lagi. Itu mukadimah. Kata Syekh Syuhaimi, walhasil anna aqsam as-sifati arba'atun. Walhasilu anna aqsam as-sifati arba'atun, nafsiyatun wa salbiyatun wa ma'nawiyatun wa ma'ani. Faman nafa syai'an minal aqsamis salasatil uwani au qala innaha makhlukun au muhdasatun au syakka fiha au waqifun bi an lam yahkum bi annaha qadimatun aw hadisatun kafaro li'annahu yalzamu min nafyi syai'in minha an-naqsu wa man naqal qismar rabi'a wa huwa al-ma'ani kal mu'attilah la yakuru li'annahu la yazlamu ala nafyihi naqsun yakumu bizzati fa innaha qadiratun min ghairi qudratin wa muridatun min ghairi iradatin ala muqtaqadihim. Kata Syekh Syuhaimi, bukan hadis Nabi ni, kata ulama. Dan hasil bahawasanya terbahagi sifat yang 4 bahagi. Mana sifat bahagi? Nah, ya sifat 20 ni ulama bagi 4. Mana 4 lagi? Yang namanya sifat nafsiyah, yang keduanya sifat salbiyah, yang 3 sifat manawiyah,
Yang keempat sifat nampak. 20 sifat itu ulama bagi empat. Mana dia nafsiyah, mana dia salbiyah, mana dia ma'ani, mana dia ma'nawiyah. Dan bagi barang siapa menafikan sesuatu daripada bagian tiga yang pertama, mana tiga yang pertama dia nafi? Nafsiyah, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat manawiyah. Tiga dia nafi. Dia tak ilmu kan? Dia tak ilmu. Atau dikatakan bahawasanya ia sifat yang tiga. Nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Bahasa ia suatu sifat yang tiga. Dia kata makhluk. Bukan sifat Allah dan makhluk kata. Atau baru. Dia kata baru. Atau syak padanya sesuatu daripada tiga sifat dia syak. Sifat nafsiyah ni aku bahasa bukan. Aku dibaca sifat salbiyah ni bukan sifat Tuhan. Ini dia syak. Atau berhenti. Atau terhenti. Lagu mana dia terhenti? Terhenti ni dia panggil tawakuf. Dengan bahawa ini gambaran terhenti. Bahawa tiada menghukum dengan bahawasanya suatu daripada tiga sifat nafsiyah, salbiyah, ma'awiyah, ma'nawiyah tadi. Dia terhenti dari mana dia tak mau menghukum. Bahasa tiga sifat tadi, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, koding. Dia tak mau kata sifat Allah tu koding. Atau baru boleh tak kata, koding boleh tak kata. Apa jawapan pada semua masalah tadi? Masalah mana? Masalah apa ni? Orang yang menafi tiga sifat itu tak ada. Nah, ataupun suatu daripada tiga. Ataupun dia kata makhluk tu, atau dia kata baru, ataupun dia syok. Tuhan sifat dengan. Nah, maknawiyah itu kok. Yesus. Ataupun dia tidak mana-mana. Kan? Dia tidak mana-mana kan? Contoh kita ada gini contoh. Lagu mana terhenti? Contoh misalnya orang tanya kita. Orang tanya kita, nah, adakah Tuhan sedia? Misal ada dua kata, adakah Allah Ta'ala Maha Kuasa? Kita kata ya pun tak kata, tidak pun tak kata. Itu orang panggil terhenti. Ada nak jawab? Kata mak. Adakah Allah Ta'ala ni Maha Kuasa? Ya sebenarnya. Nak kata kuasa pun tidak. Nak kata tak kuasa pun tidak. Dia panggil terhenti. Dia tidak jawab. Dan selalu tak nak kata. Nak kata Tuhan Maha Kuasa tak mau. Nak kata Tuhan tak kuasa pun tak mau. Kan? Atau panggil terhenti. Jadi semua keadaan tersebut tak jadi kafir. Ia barang siapa jadi kafir. Orang tanya kita Allah Ta'ala melihat ke tidak? Nak jawab melihat tak berani. Nak jawab tidak tak berani. Kafir. Kita tak tahu Tuhan melihat. Terpanggil terhenti. Kan? Kita tak nak mimpi lah. Ada kemenasabuk Allah Ta'ala ni buta. Tak ada Allah Ta'ala melihat apa itu. Tak berani nak jawab. Jadi dia tidak guna akal fikir. Kalau Allah Ta'ala ni buta, nak siapa pun. Kita siapa dia buat? Allah. Pak kita ni buta ke jelek? Jelek. Patokeh kau dia buat kita buta, kita kena buat jelek. Logik boleh. Kalau
Kalau dia buat tu jelek, tak kena buat betul ke siapa? Nak siapa? Ni Tuhan dia buat kita jelek, dia kita kena buat jelek, dia buat betul. Ini kita tadi nak jawab. Jadi kuku kita kalau kita tengok. Kerana bahawasanya lazim daripada Nabi suatu daripada sifat. 3 sifat tadi. Kita Nabi sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat manawiyah. Kita Nabi. Kekurangan membawa kepada Tuhan itu. Tuhan tak ada sifat manawiyah. Kalau itu Tuhan tak ada kuasa. Dan pada siapa menafi bahagian keempat itu. Mana bahagian keempat? Iaitu yang dia keempat sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Yang keempat sifat ma'ani. Empat bahagian. Seperti kaum Mu'attilah. Kaum Mu'attilah. Sebab apa dia panggil grup dia ni kaum Mu'attilah? Kaum Mu'attilah ni satu grup. Satu kaum yang mengkosongkan Allah daripada segala sifat. Ini pahaman Mu'attilah. Dia kata Allah tak ada gerak, tak ada iradah, tak ada sambung, tak ada kuasa, tak ada kanan. Allah Ta'ala tak ada sifat. Dia dilukus. Allah Ta'ala tak ada sifat mani. Allah Ta'ala tak ada sifat sampai ada. Tiada ukur ia kaum Mu'attilah. Kerana bahawasanya tiada melazim atas Nabi itu kekurangan yang berdiri dengan zatnya Allah. Maka bahawasanya pegangnya dia apa? Pegangnya kaum Mu'attilah. Pegangnya dia ni bahawasanya qadirun dengan tiada kudrat, muridun tiada dengan iradah. Atas etikot mereka itu kaum Mu'attilah. Maknanya apa? Kaum Mu'attilah ni yang menampilkan kudrat iradah. Kalau dia boleh jadi kafir kan? Tapi dia menampilkan sifatnya. Dia tak kata Tuhan ni lemah. Dia tak kata Tuhan ni buta. Dia tak kata Tuhan tuli. Dia kata Allah Ta'ala kuasa dengan sendiri, tak pakai sifat. Allah Ta'ala melihat, tak pakai sifat basar. Allah Ta'ala mendengar, tak pakai sifat sama. Allah Ta'ala cakap sendiri, tak pakai sifat kalam. Ini tak ukur dia, tapi dia mau. Bila orang tanya, buat dia ni kamu dan Allah Ta'ala kuasa ada tak? Allah Ta'ala ada gerak tak? Allah Ta'ala tak ada sifat gerak. Allah Ta'ala kuasa sendiri, tak pakai sifat. Itu Mu'attilah. Mu'attilah ni bahasa Arab, bahasa kita kosong. Apa maksud kosong? Allah Ta'ala kosong daripada sifat-sifat 20. Allah Ta'ala melihat sendiri, Allah Ta'ala cakap sendiri, Allah Ta'ala mendengar sendiri, Allah Ta'ala tak pakai sifat-sifat Allah. Mu'attilah. Kosong. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah ni kan berarti Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, iradah, sama, kuasa. Soalun ila ghairi wallahu